dia seolah-olah seperti kita mencarum. Kalau macam sekarang ada kemudahan, dia seolah-olah seperti kita mencarum untuk emas tu kan. So adakah itu di fasa orang kata emas digital sebelum kita convertkan kepada emas fizikal? Ataupun dia sebenarnya konsep yang berbeza? Kalau di public gold, kita menyimpan emas di dalam apps public gold yang mana nilainya serendah RM100 dan dia akan convert ke dalam nilai emas dalam harga mengikut harga semasa. Dan itu adalah emas sebenar yang dalam bentuk gram, yang mana dia akan boleh ditukarkan kepada emas fizikal bila capai matlamat, bila capai gram tertentu mengikut kehendak kita lah. Erti kata mungkin 1 gram, mungkin 10 gram, mungkin 100 gram dan sebagainya. Jadi dia adalah tempat simpanan sementara sebelum kita convertkan ke dalam bentuk fizikal, emas fizikal. Oh, okey.